Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi oleh ayah bonda tercinta, Nur Aunika Shrina binti Ahmad Shah. Saya dari SMK Pekalan Au, Taiping Perak. Kod sekolah saya AEA 6058. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Ibn Khaldun. Sejarah merupakan peradaban manusia yang terus berputar bagai roda. Justru hari ini, saya memilih untuk berkongsi sebuah buku yang berkaitan dengan sejarah Islam, iaitu Ratu Isabella, Penghancur Kerajaan Islam Andalusia, karya Abdul Latif Talib. Selain Ratu Isabella, Penghancur Kerajaan Islam Andalusia, Abdul Latif Talib juga telah menulis buku-buku lain seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Tun Fatimah dan Lieutenant Adnan. Buku Ratu Isabella yang saya baca ini diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise pada tahun 2023 dan merupakan cetakan yang pertama. Naskah setebal 515 muka surat ini dijual pada harga RM50 sahaja. Intipati novel jendera sejarah ini sangat mudah difahami kerana susun atur penceritaannya ditulis mengikut kronologi dan bahasa yang digunakan begitu jelas dan mudah untuk difahami. Naskah Ratu Isabella, Penghancur Kerajaan Islam Andalusia ini membongkar peristiwa kontroversi tindakan licik Ratu Isabella. Dari awal lagi, Ratu Isabella merancang strategi untuk mengukuhkan kedudukannya melalui perkahwinan dengan Raja Ferdinand, iaitu anak kepada Raja Aragon, raja kepada sebuah kerajaan yang bertata tak sekali itu. Selepas kematian abang tiri Isabella yang bertata di Castilla, Isabella telah mendapat haknya semula sebagai pewaris tata, justeru ditabas sebagai Ratu Castilla. Ratu Isabella dan Raja Ferdinand bergabung tenaga untuk menghapuskan Islam dari bumi Andalusia. Tatkala membaca naskah ini, kita akan dibawa menelusuri perjalanan epik saat Ratu Isabella dan Raja Ferdinand berhasil menakluki Granada, iaitu kubu terakhir umat Islam, sekaligus menotahkan pemerintahan Islam dari bumi Andalusia. Lantas, mengubah lanskap sejarah Sepanyol secara total. Pada pandangan saya, naskah Ratu Isabella ini perlu dibaca oleh semua orang kerana naskah ini akan membuka mata kita tentang erti perjuangan dan kesiapsiagaan. Andai kita leka walau seketika, maruah bangsa dan agama akan direnggut tanpa simpati oleh pihak musuh. Bagi saya, novel Ratu Isabella ini sangat istimewa kerana teknik penceritaannya sangat bervariasi. Pelbagai perasaan marah, benci dan kecewa akan menyelubungi jiwa pembaca tatkala membaca helaian demi helaian naskah ini. Penulis bijak menyelitkan teknik imbas kembali dan suspense untuk menarik minat pembaca terus teruja membaca naskah ini. Sekali pandang, mungkin ketebalan buku ini gagal menarik minat kanak-kanak maupun remaja. Namun, kekurangan itu akan ditutupi dengan gaya penulisannya yang unik dan menarik. Buku ini ditulis dalam bentuk fiksi dan fakta, menjadikan penceritaannya lebih santai dan mudah difahami. Keupayaan Abdul Latif Talib menyalahkan kebijaksanaan Ratu Isabella dalam merancang strategi yang begitu tersusun dan teliti. Justeru berjaya merealisasikan impiannya menjadi kelebihan buku ini. Naskah ini mengangkat nilai kebijaksanaan peristiwa bersejarah tersebut, mengajar kita betapa kebijaksanaan dalam membuat perancangan dan tindakan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Andai kita bersedia bekerja keras, kerana jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.
Secara rumusannya, semangat kepimpinan dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Ratu Isabella wajar kita contohi. Sejarah tidak boleh diubah, tetapi sejarah boleh dicipta. Justeru, kita perlu belajar daripada sejarah untuk mencipta masa hadapan yang lebih gemilang. Akhirul kalam, bacalah sendiri dan rasai sendiri kisah luar biasa yang ditunjukkan oleh Ratu Isabella dalam membangunkan kerajaannya dan menghadapi cabaran zaman. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah.